A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memperkenankan doa kita, iaitu doa kita supaya kita dapat menjalani ibadat Ramadan, sebulan bulan Ramadan dengan sebaiknya. Alhamdulillah. Dan Allah masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kita kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah selepas daripada Ramadan ni, untuk menjadi bekal kepada kita sebelum kita dikembalikan ke rahmatullah. Yang mana orang yang telah dikembalikan ke rahmatullah, iaitu meninggalkan dunia, belum sempat menunaikan puasa Ramadan, sebulan Ramadan. Dan ada yang apabila lepas pada Ramadan, dia meninggal pada bulan Syawal. Macam di kampung kita ni, 2 orang Tok Bila telah meninggal. Seorang meninggal pada bulan Ramadan dan seorang baru kemarin. Jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, dan yang paling maha, kita diberi oleh Allah kekuatan untuk mari duduk menyambung ketaatan kita kepada Allah dalam mempelajari ilmu agama. Cuma yang kita perlu ingat yang perlu kita ingat dan kita kena faham tentang apa perencanaan Allah yang tertakluk dalam qada dan qadar Allah. Apa yang Allah lakukan kepada kita. Maksudnya sekarang ni, kalau perkara yang telah lepas berlaku itu telah memahamkan kepada kita apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz tentang apa yang kita akan buat. Semuanya telah kita lalu. Jadi berartinya setelah kita lalu semua tu, menunjukkan kepada kita adakah kita masih lagi jauh dengan Allah ataupun Allah telah mendekatkan kita kepada dia. Dengan maksud dia macam ni. Kalau dulu kita tak belajar, itu penghinaan daripada Allah kepada kita tanpa kita sedar. Ulang balik. Jika kita tidak mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, itu penghinaan daripada Allah kepada kita. Yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz bahawa kita adalah orang yang tidak termasuk dalam golongan orang yang telah diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi itu cukup menyusahkan, menyedihkan, mendukacitakan bagi orang yang faham. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang ni apa yang kita nampak, Allah sedang memberikan kita kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah sekarang ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Allah masih lagi memanjangkan umur kita dan memberi kita kekuatan, kesihatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoganya Allah terus memberi kita kekuatan untuk melakukan taat kepadanya, insya-Allah. Cuma macam ni. Kita kena faham baik deh. Kenapa ada di antara kita ni sebelum bulan Ramadan kita mari belajar. Maksudnya berserta dengan rahmat Allah. Tapi sayangnya dalam bulan Ramadan tak mari. Itu kerugian yang sangat besar.
yang mana itu menunjukkan orang ni tidak berjaya dalam bulan Ramadan tahun baru ni. Dan kalau dia nak dapat kelebihan bulan Ramadan, dia kena bina semula ketaatan kepada Allah lepas pada Ramadan, iaitu 11 bulan. Bermula daripada sekarang, berlatih ataupun dipanggil sebagai riadah. Latihan melakukan taat kepada Allah untuk menghadapi ujian di dalam bulan Ramadan pada tahun depan. Kalau panjang umur. Kalau tak panjang umur, na'udzubillah min zalik. Maksudnya kelebihan Ramadan kita tak dapat. Kita tak dapat kelebihan Lailatul Qadar. Orang yang dapat kelebihan Lailatul Qadar, dia akan boleh istiqamah melakukan taat kepada Allah selepas daripada Ramadan. Maksudnya dia akan boleh melakukan taat sampai ke dia mati. Itu tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Maksudnya kalau dalam bulan Ramadan dia mari belajar, lepas tu dia istighfar bertobat kepada Allah, dan lepas pada raya dia akan meneruskan ketaatan kepada Allah dengan qada sembahyang fardu, dia qada sembahyang puasa Ramadan, puasa yang wajib, dan dia tetap meneruskan pengajian hak ilmu fardu ain, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, sehingga dia sampai kepada nyawa dia diambil oleh Allah. Sampai tu. Itu tandanya orang yang berjaya. Tapi kalau masih lagi kluk-klek, hak tu na'udzubillah. Itu takziah kita ucap. Maksudnya cuba lagi. Untuk tahun depan. Jadi kira gitu. Jadi bulan Ramadan baru ni tu, boleh hanya sekadar makan je. Tak dapat keampunan Allah. Orang yang dapat keampunan Allah, orang tu akan diringankan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan taat sebelum dia mati. Itu tanda dia. Tapi kalau orang tu tidak diampunkan oleh Allah dan dosa-dosanya lepas-lepas, dia akan berat untuk melakukan taat kepada Allah. Nak mari belajar malah, nak mari nak semayang malah, nak kalau semayang fardu pun wajib pun semayang tergesa-gesa cepat. Untuk nak qada semayang solat dia malah. Itu tanda. Sebab apa? Sebab telah terpikul dosa yang terlalu banyak di atas batu jemala. Kalau orang kata di atas batu jemala batik. Situ. Antaranya. Jadi kita sekarang ni, bila kita selama ni kita belajar, apa hasil kita dalam bulan Ramadan? Kebanyakannya kita gagal. Jadi begitu. Dan hak ni lah yang antaranya dalam di sisi ilmu para ulama mengatakan tak dapat tak. Yang pertama sekali kita kena teguhkan ma'rifatullah, meneguhkan ketaatan iman kita kepada Allah. Orang tahu biasa tahu tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang hari akhirat, tahu biasa. Tapi tahap mana seseorang tu sampai kepada peringkat beriman? Dia yakin sungguh. Tentang Allah, contohnya kita ambil tentang Allah. Dia yakin sungguh. Yakin sungguh ni sampai menyebabkan dia tak berani nak buat derhaka kepada Allah. Itu iman. Bukan lepas batuk tangga dia, bukan. Bukan sembang dia dengan mulut, tapi tidak diakui dengan perbuatan, tidak diterima dengan hati. Jadi itu. Semua orang tahu Allah tu Tuhan. Orang kafir pun tahu Allah tu Tuhan. Tapi ketaatan dia kepada Allah tak ada. Jadi hak kita ni, antaranya kita ni, hak yang kita mari belajar ni, supaya ni apa? Supaya ni kita diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah sebelum kita mati. Kerana itulah kita mari duduk dalam majlis ilmu. Cuma ustaz nak kabar
adab antaranya hak duduk dalam majlis ilmu ataupun yang mengikuti majlis ilmu. Yang pertama, kalau kita duduk dalam majlis ilmu ataupun mengikuti majlis ilmu, dia ada adab dia. Adab dia apa dia adab dia? Yang pertama, kita tak boleh rasa bahawa apa yang kita dok tahu tu tak ada. Ulang balik. Kita tak boleh rasakan bahawa apa yang kita dok tahu tu tak ada. Maksudnya orang ni dia rasa dia tahu belaka lah. Dan bila dia duduk dalam majlis ilmu dan mengikuti kuliah majlis ilmu, bila dia dengar sesuatu yang dia tak pernah dengar, dia jadi panah. Dia jadi panah tu, kalau orang yang cerdik, dia tak gitu. Kita duduk dalam majlis ilmu, mesti kita duduk dalam keadaan mewarah, merendah diri kepada Allah. Zohirnya, syariatnya, guru yang ngajar. Tapi hakikatnya Allah lah yang nak beri ilmu kepada kita. Itu maksud dia. Ulang balik. Pada syariat kita nampak guru yang mengajar kita. Tapi hakikatnya Allah lah yang nak beri ilmu kepada kita. Maka barang siapa yang tak mendatangi majlis ilmu, itu orang yang tidak peduli perintah Allah. Tak mahu ambil tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Na'udzubillah. Dengan maksud lain, dengan kata lain, sama sekarang dia kata ada aku besok. Jadi gitu. Jadi apabila dia dengar sesuatu yang dia tak pernah dengar, dia tak pernah dengar, maka dia panah. Dia panah tu sepatutnya kalau orang yang cerdik, dia duduk dalam majlis ilmu, bila dia dengar sesuatu yang dia tak pernah dengar, dengan apa yang pengetahuan yang dia ada, maka orang yang cerdik dia akan tanya ustaz lain. Ustaz, ada ustaz khabar sekian. Betul tau. Itu orang cerdik. Jadi kayak gitu. Itu orang cerdik. Tapi orang yang tak cerdik, ni termasuk dalam kata lain jahil murakkabun, jahil murakkab. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Tu satu. Yang kedua, dia anggap dia tahu, orang yang tahu tu dia anggap dia tak tahu. Lepas pada tu, bila kalau orang yang cerdik, dia akan tanya ustaz, ada ustaz saya saya dengar dia kamu gini. Betul ke tak ustaz? Jadi kayak gitu. Ambil maklumat ataupun ilmu daripada ustaz-ustaz yang ada di sekitar kita. Contohnya macam salah seorang daripada anak murid ustaz, dia lepasang sekolah agama. Istilahnya dia boleh dah nak jadi imam di masjid-masjid. Tapi belajar sekolah agama je lah. Dan bila dia mari sini di Dewan Badan Perahu Imam, tiba-tiba dia hilang. Dalam masa seminggu, ustaz telefon dia, nama Zul. Ni sekarang alhamdulillah jadi ustaz dah. Lepasang Universiti Al-Azhar Mesir. Ustaz tanya dia, Zul, kamu pergi mana? Seminggu tak ada. Maka dia tu terang khabar, ustaz, saya jadi keliru apa yang ustaz mengajar. Sebab saya tak pernah dengar orang mengajar agama sebagaimana ustaz mengajar. Sebab kita mengajar kitab Jawi lama. Kita bukan standard sekolah rendah, sekolah menengah diajar di sekolah. Bukan. Dia kata saya jadi keliru sebab saya tak pernah dengar. Lepas tu saya tanya, ni orang cerdik, saya tanya ustaz-ustaz kampung saya, tapi ustaz-ustaz wallahualam
Tak berani nak kata. Tu orang tahu. Kalau orang tahu ni, dia tak berani nak khabar sesuatu yang dia tak tahu. Nak mengesahkan ataupun nak menafikan. Tapi kalau orang yang jahil, dia mudah je menafikan. Benda yang apa yang dia tak tahu, dia nafi lalu. Maka hak anak buah ustaz ni, tak. Dia kata, saya tanya ustaz-ustaz di sekitar kampung saya, semua jawab, Wallahualam. Jadi sekarang ni ustaz, saya berada di Pasir Tumbuk, Pondok Pasir Tumbuk. Dia kata, bila saya duduk di Pondok Pasir Tumbuknya, rupanya barulah saya tahu ustaz, apa yang ustaz mengajar adalah benar. Situ. Bukan bila kita dengar sesuatu yang kita tak pernah tahu, kelepar, kepanasan. Ni nak khabar dia. Tak. Kalau duduk di kampung pun, kalau boleh jadi ustaz, lebih baik daripada duduk bandar ataupun duduk di kota jahil. Dan untuk maklumat kepada hak yang kata tu, yang komen tu, tak. Istilahnya, nak jadi ustaz ni berserta dengan ilmu. Ilmu tak duduk kampung. Ilmu duduk di dada-dada para alim ulama'. Lisan daripada para alim ulama' dah dia ada dalam kitab. Dia duduk kampung, bukan duduk celah bukan ruku. Dan kamu duduk di bandar pun ataupun duduk di kota pun tak boleh jadi ustaz. Bukan ilmu duduk celah bangunan. Kita tolong khabar. Tak faham, tanyalah. Tak puas hati, tanya ustaz lain. Jangan buat pandai-pandai. Jadi dia gitu. Jadi bila kita tak tahu, tanya orang lain. Boleh tanya juga dengan ustaz. Ustaz, saya tak faham, saya tak keliru dengan apa yang ustaz khabar. Cuma nak tanya. Tak. Dia ada dua. Yang pertama, boleh tanya. Ustaz ambil apa yang ustaz khabar ni, ambil dalam kitab mana? Kita boleh khabar. Bukan dengan pakar dengan kepala otak. Ya, aku rasa ni dia tak betul. Aku rasa. Jadi gitu. Dia kena duduk. Bila sebagai orang yang belajar, duduk dalam ilmu, adab, jangan rasa kita ni lebih pada orang. Kita kena duduk dalam keadaan kita ni tak tahu benda. Walaupun kita ni guru dah. Guru dah semestinya tak boleh belajar, kita tak ikut duduk dalam majlis ilmu dengan ustaz-ustaz lain kalau ada ruang ataupun masa. Sebab ada sehebat macam mana pun seseorang guru tu, ada lagi pasti akan ada perkara yang dia tak tahu. Bukan dia tahu semua. Jadi kayak gitu. Dan ustaz ni, guru ni cuma mengajar ni bukan nak hadapi tim orang. Kita mengajar ni untuk yang pertama, untuk kita junjung surah Allah. Maksudnya Allah telah amanahkan ilmu kepada kita untuk kita gunakan untuk diri kita dan sebarkan kepada masyarakat yang berkehendak kepada ilmu. Kalau orang yang tak berkehendak kepada ilmu, itu terserahlah. Di hari akhirat kamu jawab sendirilah. Apabila Allah tanya, umur yang aku kurniakan kepada kamu, di mana kamu habiskan? Jangan kita duduk dalam majlis ilmu ikuti kuliah-kuliah guru, pengajian agama, duduk nak cari hak salah. Hak betul lah cara. Hak betul senyap, nak cari hak salah. Cuma ustaz nak khabar di sini, apabila kehidupan kita ni tidak berlandaskan kepada agama, itu jadi. Kalau kita duduk di bawah agama, hak ni wajib, hak ni haram, aku kena tinggal. Hak ni makruh, aku kena tinggal. Hak ni sunat, aku buat, aku tu. Hak ni wajib, macam-macam mana pun aku kena buat. Itu orang duduk bawah agama. Ikut bukan ikut suka-suka, ikut sedap. Dan ilmu agama bukan ilmu yang tak ada guna. Sebab ramai orang kira ilmu agama tak ada guna. Ilmu agama belajar masa sekolah rendah je. Kerana tu tak tahu benda. Bila orang khabar percabangan masalah dia pun panah. Sebab dia ingat ke dia rasa dia tahu ke dah. Itu masalah. Cuma hak tu kita kata
bila kita belajar, biar imam kita tu teguh. Mesti sungguh tak dapat tak sama yang hak kita belajar. Hak ustaz kebur sama. Kita mari belajar ni wajib. Al-ijabu tolabu fi'li tolaban jaziman. Tuntut berbuat dengan tuntutan yang putus. Macam mana pun mu kena mari, mu kena belajar. Macam jemaah kita dengar sama dah, tapi masih lagi kluk-klek berasa nak mari. Berasa tak mau mari tu. Itu ke cara beriman kepada Allah? Itu ke tanda kita ni beriman adanya hisab di padang mahsyar? Itu ke amalan kita untuk kita sediakan untuk ditimbang di mizan di hari akhirat? Dan kita dengan cara kita ni melawan melawan hukum, tak peduli perintah Allah. Itu ke kita nak tunjuk kepada Allah? Kita duduk atas dunia ni, kita tunjuk kepada Allah, kita tunjuk sebagai apa? Kalau kita ni tak mari belajar, itu yang kita tunjukkan kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ni kita dah hadap mengajar, tak peduli anak ahli keluarga kita pada dalam agama. Orang mengajar kita bantah pula, kita maki pula. Ya Allah, apa jenis orang. Dan di sini ustaz nak maklum, hari ni ustaz nak beri pencerahan tentang zakat fitrah. Rupanya bahagian zakat fitrah di semua tempat ustaz mengajar semuanya dah betul. Ni dengar baik. Sebab zakat fitrah ni orang kat mana orang mengajar? Sebab kalau dekat nak bulan Ramadan, dekat nak Ramadan seminggu 2 minggu barulah ustaz hok mengajar bahagian rekod, buka bahagian puasa. Kajar. Seminggu 2 minggu, sekali 2. Nak kamu nak apa? Tak tahu benda pun. Maka kerana itulah kita tengok dalam ni soalan para jemaah yang mengikuti kuliah kita ni, kadang-kadang soalan tu remeh-temeh. Tapi ustaz dak pelekehkan dah. Remeh-temeh tu bagi orang yang belajar patutnya hak ni lama dah tak patutnya tahu. Jadi gitu. Tapi bila siapa-siapa yang tanya tu, alhamdulillah. Baguslah. Tanya. Sebab bukan orang yang bertanya tu saja yang tak tahu. Beribu orang lain ni hak tak tahu. Hak tak tahu, nak tahu tak apa. Ni hak tak tahu dan tak mau ambil tahu. Tu nak alhamdulillah. Jadi hak sekarang kita nak, walaupun lepas dah pada bulan Ramadan dah, walaupun zakat fitrah dia zakat fitrah ni harus boleh dibayar pada mula bulan Ramadan. 1 Ramadan tu boleh bayar dah. Tapi haruslah, tak boleh pahala. Tak boleh pahala, harus tu pada nisbah pada masa. Pada masa 1 bulan Ramadan hukumnya harus tak boleh pahala. Tapi bayar tu wajib. Diri bayar tu wajib. Dan apabila malam raya Dum Bedi ataupun waktu maghrib 30 Ramadan, lepas tu masa tu wajib bayar zakat fitrah. Dengar baik hukum. Jadi pagi esok waktu subuh, masuk subuh je, waktu subuh tu sunat kita bayar. Ni nisbah pada masa. Sunat kita bayar zakat fitrah subuh hari raya, sebelum sembahyang hari raya. Tu waktu sunat. Dan kalau dah kita bayar selepas daripada solat hari raya, hukumnya makruh. Makruh. Sampai bila makruh? Sampai maghrib hari raya yang pertama.
Selepas pada maghrib tu hukumnya haram. Haram tu haram bayar zakat fitrah nisbah kepada masa. Tapi bayar tu adalah wajib. Walaupun seminggu sebulan pun lepas raya pun wajib bayar. Cuma ni nak gabar. Bila kita belajar ni, Ustaz nak maklum dulu dah, siapa-siapa yang tersalah bayar zakat fitrah, kalau zakat fitrah yang dibayar tu tidak sah, maka wajib qada. Wajib qada. Jadi kalulah kita kata ayah kita bayar, ayah bayar kepada kita, kepada anak-anak, yang mana anak-anak tu tak wajib atas ayah bayar, tapi ayah yang bayar, maka zakat fitrah tu kalau dibayar dengan tanpa izin daripada anak, maka zakat fitrah tu haram lagi, tidak sah. Jadi kayak gitu. Kan itu kena belajar. Bukan hanya sekadar dengar lebih kurang. Maka bila orang buka masalah, percabangan masalah, gelepor anak-anak. Dengar baik. Baik. Cuma sebenarnya hak zakat fitrah ni Ustaz baca dah pada malam akhir. Malam akhir hari Selasa malam Rabu pada bulan Ramadan baru ni. Bahagian zakat fitrah secara detail. Tapi ada orang yang dia tak berminat, tidak ada kekuatan. Itu orang kita Ustaz kata penghinaan daripada Allah. Apabila seseorang tu dia tidak rasa nak belajar, dia tak berasa nak ambil tahu tentang apa yang disyariatkan oleh Allah, itu bala bagi dia tu. Bala yang ditimpakan kepada Allah atas dia tanpa dia sedar. Tak berasa nak mari belajar, itu bala. Bala yang akan ditepuk, dia akan temu dalam khususnya dalam alam barzakh, alam kubur, dengan apa tahu lagi hari akhirat. Sebab perkara itu akan mendatangkan mudarat dan akan orang kata mengundang kemudaratan ataupun azab daripada Allah. Dengar baik. Jadi kalulah katakan 10 tahun dulu ayah yang bayar, maka kita sebagai anak wajib qada. Jadi wajib qada tu kalau katakan tahun ni zakat fitrah seorang RM10. Mahal RM21 lah. Kalau RM8 ada dah. Tak ada. RM10. Jadi kalau 10 tahun, berartinya RM100 wajib kita keluarkan balik. Hak ni hak wajib ni. Kerana itulah kalau kita ni jahil, kita tak sedar dalam keadaan kita bersuka-suka makan tu makan ni, jamuan tu jamuan ni, kita disibukkan dengan keduniaan yang menyebabkan kita tak sedar kita tu menanggung dosa yang mana azab tunggu masa je akan kita tempuh, akan menimpa pada kita tanpa kita sedar. Sama juga dengan orang yang menunaikan solat. Dia tunaikan solat, tapi dalam keadaan solat dia tu tidak sah. Dan ramai juga yang jumpa dengan ustaz, mari nak belajar, bila kita test bacaan sembahyang solat dia, solat dia tidak sah. Lepas pada tu dah mari dah. Tidak sempat nak perbetulkan. Ada pula kau rasa pandai ni, bila kita kata solat tidak sah, pandai-pandainya orang ni. Ustaz dari mana pandai-pandai sah ke tak? Tu serah pada Allah lah. Ni orang tak cerdik belaka ni. Ni ustaz tolong maklum kepada jemaah supaya bila jumpa dengan orang yang spesies macam ni, kita boleh tahu. Sebab jarang ustaz jawab benda-benda gini.
Ustaz-ustaz ni dia, orang kata no comment. Mau nak terima, terima. Tak mau terima, sudah. Jadi gitu. Oh, sedap je kata akan dilepor dalam neraka, masuk neraka, masuk syurga. Macamlah syurga, neraka tu hak dia. Bukan. Ustaz-ustaz, guru-guru ni khabar tu berdasarkan kepada Quran dan hadis yang dibuat oleh ulama-ulama yang diambil daripada Quran dan hadis. Kita cuma khabar je. Nak masuk dalam syurga. Orang-orang gini akan masuk dalam syurga. Oh, macam ke syurga hak dia? Bukan. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tu Allah khabar. Berilah khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman saja tak. Beriman dan beramal soleh. Bahawa baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tu yang Allah khabar. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kalau orang yang tak beriman, lawannya tak layak nak masuk, dijemput masuk ke dalam syurga. Bukan ustaz yang pastikan orang ni syurga ni, orang ni. Bukan. Ustaz khabarnya apa yang Allah khabar dalam Quran, dalam hadis dan apa yang disepakati oleh para ulama. Ada juga senang-senang dia kata solat orang tidak sah. Sebab nak sah solat, nak sah ibadat, dia ada tata ada syarat-syarat dia. Kalau tak belajar tak tahu. Antaranya sama ada tak tahu tu benda yang wajib ataupun tak tahu tu benda yang sunat. Kalau benda yang sunat memang lagi dah tahu, banyak tak tahu. Jaga sikit mulut tu, jaga sikit tangan nak komen lebih-lebih kurang. Bukan ustaz kata kepada ustaz saja. Jadi kayak gitu. Kepada ustaz-ustaz lain pun, jangan kita mudah kalau benda perkara yang dinyatakan oleh ustaz tu tidak membetuli dengan nafsu kita, dengan apa yang kita buat. Apa yang kita buat tu berdasarkan kepada kitab mana? Berdasarkan kepada guru mana? Kebakar berasa ikut sedap sendiri je. Bukan? Baik. Jadi hak zakat fitrah ni, ustaz nak maklum bila kita belajar, biar kemah. Contoh, jangan hanya belajar wajib bayar zakat fitrah diri kita dan anak-anak di bawah tanggungan kita. Dah siapa yang di bawah tanggungan kita? Hak tu kena tahu dah. Ni hak pengajian secara detail tak boleh ikut. Sebab lambat, sejam lebih. Sibuk sangat aku ni. Nak dengar hak 2-3 minit, 1 minit, 2 minit itu je. Kalau hak bahagian khususnya bahagian dunia, hak tu lama tak apa. Hak akhirat tak boleh lama. Semayang pun tak boleh lama. Pepeh-pepeh sudah. Baik, tengok. Jadi hak ni ustaz nak ambil yang kasang dulu. Jadi orang hak tak tahu, kalau tak tahu tanya. Sama ada tanya ustaz atau mau tanya ustaz lain. Jadi kayak gitu. Ada juga nak tanya ustaz ni mesti ustaz yang selebriti, orang kenal. Hak dia kenal. Dah selama ni ada dia ambil tahu tak? Dia kenal dengan siapa-siapa ustaz. Salah seorang guru ustaz, Baba Najib. Dia tu 40 tahun belajar. Dia Fatani. Menantu kepada ayah dia, Budi Skam. Kerajaan Malaysia minta supaya dia menjadi suaka politik, duduk di Malaysia. Jadi kayak gitu. Dia dulu dia jadi orang tengah. Kalau antara Malaysia dengan Thailand ada masalah, dia jadi orang tengah. 40 tahun belajar. Tapi bila kita tengok
dalam YouTube ada orang hamba Allah masuk dulu, orang dah ikut. Orang pun tak kenal. Bukan tandanya orang yang dikenali, ustaz-ustaz selebriti ni, orang yang dikenali tu orang yang tahu belaka. Kita kena faham tu. Sama juga guru pondok. Hak siang malam ngajar ni. Berserta bertemankan dengan nyamuk dalam rok. Dalam bukit. Dalam hutang buat pondok. Temang tu je. Orang dah kenal. Tapi dia dapat limpah rahmat daripada Allah setiap detik. Orang dah kenal. Dan ada juga ustaz-ustaz ataupun ustazah yang dikenali, hukum hakam dikabul lebih kurang ikut-ikut dia je. Ada. Dan bila orang minta supaya dia tarik balik, dia tak tarik balik. Sedangkan follower dia beratus ribu. Ada. Tapi ustaz tak mau kabul sini. Kerana itulah kita perlu kepada ramai guru. Guru agama biar ramai. Sebab apa? Guru agama lah salah seorang daripada orang yang dapat memberi syafaat kepada muridnya di hari akhirat. Dalam kitab dalam kitab-kitab ada khabar. Dalam kitab Dursami pun ada khabar. Antaranya guru ni akan diberi oleh Allah untuk mensyafaatkan anak murid dia. Sekalipun anak murid tu sejumlah bintang di langit. Maksudnya berjuta orang pun Allah akan beri. Tapi dengan syarat guru tu akui kita ni sebagai murid dia. Kerana itulah adab kita kena jaga dengan guru. Dan bagi ustaz sendiri pun, ustaz tak kisah mana tentang adab ni. Tak kisah mana tak mahu menyusahkan. Tapi ustaz kena khabar sebab apa? Takut keberkatan ilmu tu tidak dapat ataupun tidak dapat kepada jemaah. Contoh, bila jemaah tanya soalan, antara adabnya bila kita tanya kepada guru, selagi guru tu dah habis penjelasan dia, kita tak boleh cakap, kita tak boleh paling ke lain. Jadi kayak gitu. Bila tanya ustaz ni gini ni. Jadi bila ustaz khabar, dok habis lagi ustaz khabar, kita khabar, kita bisik dah kawan kita. Aku kata dak, betul. Ni biasanya nyakit orang puang. Orang lelaki jarang. Ulasang tu banyak. Kalau dengar ustaz ngajam dia, kalau hak ulasang dia duduk ulas dengan kawan dia belah tu. Hak tepi tu pak sanggup kot. Jadi kayak gitu. Tu adab. Jadi bila adab tu kita dok jaga, boleh menyebabkan keberkatan ilmu kita tak ada. Ada seorang pelajar pondok berapa tahun belajar di pondok dengan siap dengan hadis-hadis, kitab-kitab hadis. Tak jadi gitu. Tapi dia melakukan kurang adab dengan guru. Kerana itulah kalau orang yang belajar bila berguru, bila dia tak boleh mari belajar dah ataupun dia nak pergi belajar kat lain, dia kena minta izin daripada guru. Ustaz, saya tak mau mari dah sini. Tak mari dah sebab kampung saya ada dah ustaz buat kelas fardu ain kat kampung saya. Jadi hak tu dekat sikit. Boleh tak saya nak pergi tu? Kalau guru kata boleh, baru boleh. Hak ni adab yang tidak diajar dah sekarang. Hak sekarang ni mari belajar, berasa nak mari, tak mau mari sudah. Padahal kerana tu keberkatan ilmu tak ada. Belajar berpuluh tahun pun tetap tak boleh nak bakal. Orang nasihat pun dimarah pula orang. Itu je. Orang suruh mari belajar dengan hak ustaz ngajar fardu ain. Dia sibuk dengan hak ustaz hak ngajar hak isu semasa ni. Sebab sedar dengar isu semasa. Jadi kayak gitu. Ikut selera dia. Tu je. Sebab hak hukum ni tu tak ikut selera dia, payahlah, susahlah. Ustaz sedap ngak kata korang. Tak. Kita sama-sama belajar.
Jadi kayak gitu. Baik, tengok dah. Zakat fitrah, Ustaz nak cara rekah ni. Zakat fitrah ada yang wajib kita dibayar tanpa perlu minta izin daripada orang yang kita bayar. Tanpa minta izin daripada orang yang kita bayar. Yakni wali lah. Wali yang mengeluarkan menanggung nafkah. Jadi dia ada 5. Ni tulis molek. Sebab nak jumpa orang ngajar hak ilmu fardu ain, hak bahagian zakat ni tak ada. Situ je. Zakat raya mah terus. Ustaz khabar gening ni supaya apa? Supaya jemaah tahu. Satu, bila kita tahu setiap saat kita boleh pahala. Itu satu. Yang kedua, kita boleh tebuh kesilapan kita. Dosa besar ni. Jangan kita mandang RM10 mesti bangga. Tak. Bukan masalah RM10. Perkara yang wajib ni bukan masalah RM10. Siapa yang nak secara detail tentang zakat fitrah, dapatkan kitab Hidayah Sulamus Sibyang. Baik. Zakat fitrah wajib dibayar. Apabila dibayar, dia ada 5 golongan yang tidak perlu minta izin. Yang pertama, isteri. Kalau suami nak bayar zakat fitrah kepada isteri, tak wajib suami minta izin daripada isteri, tak wajib. Tak payah khabar. Itu yang pertama. Tapi kalulah isteri tu, dia keluar zakat fitrah tu dengan pitih dia sendiri. Maka zakat fitrah tu sah. Walaupun suami dah izin. Sah. Jadi kayak gitu. Dia ada lagi hak cabang banyak lagi. Jadi kita tak mau penipala lah. Takut kan dengar khabar sikit kan ni dan nak khabar. Kalau isteri mazhab Syafi'i, suami mazhab Hanafi, hak tu guna pula. Tu panjang cerita apa pula. Kalau suami tu apa isteri tu kaya, hak tu guna pula. Tu tak payah khabar lah. Nak tahu, nak khabar ke diang. Hak yang pertama isteri. Tak perlu minta izin. Yang kedua, anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Dengar baik. Anak yang belum balik wajib zakat fitrah atas ayah. Tu tak payah khabar, tak payah minta izin. Dan termasuk bukan zakat fitrah saja, nafkah pun gitu. Akan tetapi, ni tetapi istisna, pengecualian. Jika anak lelaki yang telah balik, yang ada keupayaan untuk berusaha, maka tidak wajib atas ayah memberi nafkah kepada dia. Makan nasi ke benda-benda tak wajib atas ayah. Kalau ayah tak tak dosa. Hak tu hak nafkah. Dan hak zakat harta ni, zakat fitrah ni, kalulah anak yang telah balik, dia tak cacat. Dia tak cacat. Tapi kalau anak yang balik, tapi dia cacat. Dia buta ke, ataupun dia lupuh ke, ataupun dia gila ke, walaupun balik tetap wajib atas ayah bayar zakat fitrah atasnya tanpa perlu minta izin. Tapi kalau hak balik dah lupuh ke, nak minta izin lebih baik. Cuma nak khabar yang jadi kecoh ni, antaranya sebab apa? Orang tak rajin dengar bahawa anak yang telah balik tak wajib ayah bayar zakat fitrah atas ni. Kalau ayah nak bayar, tak wajib ni. Kalau ayah tak bayar, tak dosa. Tapi kalau ayah nak bayar, wajib minta izin daripada anak yang telah balik. Anak lelaki. Kalau ayah pakai bayar je,
Dengar baik. Kalau ayah pakai bayar je tanpa minta izin, hukumnya haram lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah. Kerana itulah ibadat kena belajar. Belajar dulu, biar ada ilmu dulu, baru buat. Bukan buat dulu. Ramainya ayah pakai bayar je. Sebab apa? Orang kita ni, anak 17, 18, 19, 20, hak duduk rumah sama ni, hak tak kerja lagi, biasanya ayah tu bayar dah. Ayah yang bayar. Kena bang? Tapi kalau tak minta izin, maka haram lagi tidak sah. Tak kira siapa-siapa. Hak tu kena ilmu. Belajar. Jadi, kalulah anak kita, kalau katakan dia balik umur 15. Sekarang ni umur 25. 25 baru dia kerja. Maksudnya, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 tahun ayah yang bayar. Wajib atas anak tu qada balik. 10 tahun. Yang jadi kecoh lagi, hak baru ni, jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal. Di semua tempat yang ustaz mengajar, semuanya canggah. Antaranya, dengar baik. Apabila seseorang tu, seorang ayah tu, dia minta izin daripada anak yang telah balik dah ni, untuk dia bayar, si ayah ni bayar zakat fitrah anak yang telah balik dah ni, bila anak izinkan, dengar baik, bila anak izinkan ayah nak bayar zakat fitrah, niat macam mana? Ni persoalan niat. Biasanya, hak ustaz-ustaz khabar, hak Tok Imam, Tok Bilal khabar, ustaz, kita tak boleh salah ke kita. Sebab amir daripada jabat agama ataupun maidam, contoh zakat lafaz, niat tu dua ya. Yang pertama, inilah zakat fitrah yang wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Itu satu. Tu orang hak seorang. Kalau katakan orang lelaki yang tak nikah lagi, tu lah niat dia. Inilah zakat fitrah yang wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Dan satu lagi, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan atas tanggunganku kerana Allah Ta'ala. Cuma nak khabar, anak yang telah balik, dia tak masuk dalam tanggungan. Jadi niat tu dah betul. Bila ustaz telefon, dia memang dia ambil. Dengar baik. Ustaz, anak yang telah balik, ustaz telefon ustaz anak yang telah balik, dia bukan bawah tanggungan ayah kau. Dia kata betul dah. Dah kalau niat tu kata sebagai tanggungan, mana boleh? Mana boleh dia? Dia nak kena wakil. Menjadi kira gitu. Kau tu, ustaz pun kata, ada jemaah kata, tak ada pun orang orang yang kutip zakat fitrah, tulis situ, inilah zakat fitrahku dan tanggunganku dan nama sekian-sekian yang telah mewakilkan kepada saya untuk mengeluarkan zakat fitrah yang wajib atasnya. Ada apa? Ustaz tu jawab mana? Bang, ustaz tu jawab mana? Dah apa dah tanya? Baik. Dia tanya, dia khabar pula ke orang, dah apa orang tak tanya? Baik. Jadi salah apa? Salah apa? Pakai ambil kubur gitu. Ulang balik tadi, cerita tadi. Hak jangan kata RM10. Hak kisah Bani Israel tu, tahu? Bani Israel tu, hak dia kerja cari kayu tu, dia lepas tu dia buat keluar daripada hutang, dia jual kayu tu. Kayu tu dia jual dah, tapi orang tak ambil lagi. Orang tukar beli tu tak ambil lagi. Maka dia repih sikit buat cokas gigi. Hak tu berapa puluh tahun kena azab dalam kubur. Apa tah lagi hak ni duit zakat. Jadi
Tengok. Kalau hak niat, dia ada beberapa contoh niat. Yang pertama, kalau hak yang kita nak tolong bayar kepada orang yang bukan di bawah tanggungan kita. Sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah bagi, sebut nama, bagi nama sekian-sekian, wajib atasnya. Sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah bagi Muhammad Arif bin Harun, yang wajib atasnya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Situ. Itu lafaz niat. Ulang balik. Sahaja kalau kita kata nama apa? Nama Muhammad Aimang bin Harun. Ayah nama Harun, tapi Aimang ni, Muhammad Aimang ni anak dia hak balik dah. Maka bila ayah minta izin untuk nak bayar zakat fitrah kepada Aimang ni, anak dia ni, bila anak izin, maka si ayah ni buat keluar kepada Amir, inilah zakat fitrah, nama orang yang kita bayar, tolong bayar tu. Muhammad Aimang, contoh Muhammad Aimang bin Harun, yang wajib bagi dirinya pada tahun ni sebanyak RM10 yang berwakilkan kepada saya kerana Allah Ta'ala. Tengok dah. Jadi ulang balik. Yang pertama, niat sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah bagi Muhammad Aimang bin Harun, contoh wajib, yang wajib atasnya pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Dan ada yang berpendapat, dia kata lafaz niat ni kita bayar zakat fitrah dengan duit. Mazhab kita Syafi'i tidak sah bayar dengan duit. Dia wajib bayar dengan beras. Kita talfiq kepada mazhab lain. Dan pihak kerajaan dia boleh nak ikut mazhab mana-mana untuk maslahah. Jadi gitu. Jadi kita bayar zakat fitrah ni dengan duit ni, itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tidak sah. Tapi boleh bila kerajaan buat. Dan hak tu boleh juga dengan contohnya niat. Inilah wang zakat. Hak ni kalau boleh tulis. Inilah wang zakat fitrah sebanyak RM10 menggantikan beras yang telah diwakilkan kepada saya oleh nama anak kita. Muhammad Aimang bin Harun yang wajib atasnya pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Sama juga dulu hak bahagian akikah. Nak buat akikah tak belajar. Mulalah bila ambil buat akikah lembu seekor. Maka bila kita khabar akikah tu tidak sah, katuk meja Gegang, ustaz selama ni apa tak ada orang khabar. Bukan masalah tu orang khabar tak khabar. Kita yang tak belajar. Kalau kita mari belajar, tanyalah. Dan masalah je lah, ada juga masalah ustaz yang khabar secara rekah. Itu masalah kau. Baik. Jadi anak lelaki yang telah balik tidak wajib ayah wali membayar zakat fitrah kepadanya kecuali setelah minta izin daripada anak tu. Itu satu. Cabang masalah. Kalulah anak yang telah balik tu dia tak ada kerja. Dan dia tak ada PT. Sebab apa dia tak ada kerja? Sebab dia sibuk dengan belajar. Belajar pondok ke, belajar Universiti Al-Azhar ke, dia tak ada duit. Walaupun RM10 pun. Contohnya. Maka hak tu khilaf ulama'. Hak tu khilaf ulama'. Kerana itulah, nak dok tahu, kena tanya dengan ustaz. Sama ada dengan ustaz ke ataupun ustaz lain. Jangan tanya tu dalam keadaan khabar dok tahu tu dalam keadaan nak kondeng orang. Jadi anak lelaki yang telah balik, yang sibuk dengan belajar,
dia ada khilaf ulama. Pendapat mutamak sebahagian besar ulama tidak wajib atas ayah bayar zakat fitrah anak yang sedang belajar. Anak lelaki yang sedang belajar walaupun balik dah. Dan budak tu, anak yang balik tu, kalau dia tak ada harta, dia tak wajib bayar zakat fitrah. Tak dosa. Itu pendapat mutamak. Tetapi pendapat dhaif, dia kata wali ataupun ayah juga wajib bayar anak yang sedang belajar. Tu orang belajar secara detail. Bukan belajar 2-3 minit je. Lepas tu nak judge orang. Nak hukum orang. Anak yang sedang belajar, yang telah balik, pendapat mutamak tidak wajib atas ayah ataupun wali bayar zakat fitrah dia. Ada harta tu kadar nafkah hari raya dengan malam raya, malam esok. Esok raya, malam esok. Bukan malam raya, malam ni dengan esok kan. Tu kena faham baik. Menjadi kayak gitu. Jadi habis situ. Dan anak yang cacat. Anak yang cacat, buta ke, lumpuh ke, gila ke, hak tu wajib atas wali membayar zakat fitrah dia. Walaupun dia balik dah. Dan yang ketiga, yang seterusnya, anak perempuan. Jika anak perempuan, selagi dia belum kahwin, wajib atas ayah atau wali membayar zakat fitrahnya serta membayar nafkah. Sekalipun anak puan tu umur 50 tahun dah, tetap wajib atas ayah ataupun wali membayar zakat fitrahnya. Sekalipun anak puan tu kerja dah. Jadi kayak gitu. Tu orang kerana itulah orang anak lelaki ni kalau bayar zakat harta pusaka dia boleh 2 kali ganda. Dia banyak kena buat keluar piti. Apa ada? Tapi ni cabang masalah. Jika anak perempuan tu hak balik tu dia keluarkan zakat dia sendiri dengan duit dia sendiri, maka sah walaupun tanpa izin wali. Ni cabang-cabang masalah. Yang ketiga, baru yang ketiga. Ibu bapa yang miskin. Ibu bapa yang miskin. Hak duduk sama dengan kita, sama dengan anak. Anak yang bayar zakat fitrah dia. Maka bila ayah anak nak bayar zakat fitrah, tak wajib minta izin dengan mak ayah. Sebab mak ayah miskin. Dan ingat, ni penting. Dengar, wahai mak dengan ayah seluruh Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand. Ibu bapa yang miskin tidak berhak, fakir ataupun miskin tidak berhak menerima zakat. Ulang balik. Ibu bapa yang fakir ataupun miskin tidak berhak terima zakat jika ada anaknya yang mampu memberi nafkah kepadanya. Kalau ada anak yang mampu, ni anak kereta sutir seorang. 2-3 utir seorang. Tapi hak ni duduk Kuala Lumpur, hak ni duduk Johor, hak ni. Tapi mak kata kita orang miskin. Kata dah anak moci tu. Harta banyak. Rumah besar. Hak tu dia senang atas diri dia sendiri je. Hak tu tak terima. Kalau mak ayah yang nak harta, nak nafkah, dia tak boleh terima zakat fitrah. Zakat harta, zakat daripada medang ke contohnya. Tapi dia wajib minta daripada anak dia. Kalau anak dia tak mampu, minta lalu dengan mahkamah. Tuntut daripada daripada mahkamah supaya anak yang mampu memberi nafkah kepada dia.
Minta dengan anak, jangan minta zakat terah maki orang. Tak boleh. Orang hok cara benda-benda gini kadang-kadang biasanya orang yang reti. Mau makcik tak boleh dak berhak sebab anak makcik. Oh, nak maki orang marah juga. Bukan banyak pun. Tapi gitulah. Lapor ke harta orang. Ramai jenis lapor harta orang ni. Jadi kayak gitu. Halal haram tak peduli. Janji no. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ibu bapa yang miskin wajib atas anak membayar zakat fitrah kepada mak ayah dia tanpa perlu kepada minta izin. Hak ni bukan mak tua dengan ayah tua mak tua dengan ayah tua ni tak masuk. Sekali lagi kita khabar. Kita buat deras sikit. Jadi, kalulah mak ayah yang ada harta. Biasanya mak ayah ada harta. Mak su ada harta. Ada harta tu maksudnya bukan ada tanah berkekar. Pitih lebih daripada nafkah hari raya dengan malam esok. Kalau esok raya, nafkah untuk esok dengan malam esok. Hak lebih tu, harta tu. Bukan ada harta tu, ada kereta besar kan. Jadi kira gitu. Jadi kalau mak ayah yang ada harta, ataupun kaya lah. Maka kalau anak nak bayar, Fiza nak bayar ke mak su, Fiza dapat minta izin dengan mak su dulu. Mak biar kita bayarlah benda zakat terah mak. Kalau mak izin, baru. Kalau mak tak izin, tak berhak. Yang masalahnya gini. Kalau mak dengan ayah ni belah. Tak cerai lagi. Mak duduk rumah dengan anak, ayah duduk suku. Jadi, mak anak ni, dia tak boleh bayar zakat fitrah kepada mak. Dan tak boleh minta izin daripada mak. Sebab ayah dia. Kena pergi jumpa dengan ayah. Kita biar kita bayar zakat terah mak. Kalau ayah benar, ya. Itu ilmu fiqh ni, hak ulama buat kemah lah ke dah. Kita je hak tak tahu, dah ambil tahu. Dah ambil tahu benda lain. Bayar wajib, bayar hak qada ke benda-benda, bukan banyak pun. 100 lebih. Durian musakin 100 lebih cuti. Hak tu boleh beli. Bukan makanan gulik-gulik. Jangan kedeku. Tambah pula, ustaz nak maklum sikit dah. Sekarang ni musangking ada. Musangking ni antara durian-durian hok isi molek. Zaman kita dulu tak jumpa musangking. Durian kapung je gelonggong kena krik tepat. Nak koyak tu sengih dah dengan putih. Jadi kira gitu. Dulu nak makan siap dengan rebus putih. Buang hunak. Orang kata bahaya hunak. Jadi kira gitu. Jadi sebagai anak, ni ustaz nak khabar dah, apa salahnya makan sekali-sekala kepada mak ayah durian musaking hak mahal. Orang tua tu dia nak rasa juga. Ni kita makan musaking, ke mak ayah durian kapung. Tu pun macam hak nak jadi tapir dah. Masang lah. Jadi kayak gitu. Hak nak jadi poyak lah. Musaking. Jadi kayak gitu. Biar mak tak kenal pun musaking. Durian mana ni? Mustaking. Orang kata musaking, dia kata bahal mustaking. Jadi gitu. Baik, sambung. Ni persoalan lain pula. Kalau mak ayah tu kaya,
mak ayah tu kaya, maksudnya ada harta lah. Tapi ayah kata tahun ni ayah tak bawa keluar piti ayah dengan mak dalam bank. Sebab kalau tak bawa keluar pun lama-lama ayah mati jadi harta mung pula kan anak. Jadi ayah nak simpang je dengan mak. Ayah nak kalau katakan mung Sulaiman anak dia. Mung tolong nak bayar nafkah ke ayah dengan mak. Dan mung tolong bayar zakat fitrah hak mak ayah. Maka wajib atas anak bayar. Kes tu anak tak boleh kedekut dengan mak ayah. Mak ayah tak pernah kedekut dengan anak. Daripada dulu pergi nak beli ke taman dulu orang susah. Ingat duriang tu tak boleh makan pakai sutir-sutir gitu atas gitu. Ubuh dengan dalam nasi campur dengan gula. Kalau orang lama dia tahu lah. Susahnya orang dulu. Kerana itulah mak ayah kita orang sekarang ni dia jadi kedekut. Dia sayang sangat ke harta. Sebab zaman dia dulu susah. Pasipang jaga kita dok. Hak tu kita kena faham, kena tahu. Kadang-kadang ikat perut nak pergi ke makan ke anak-anak. Tak pernah kira pun. Tapi anak bila besar, anak kira dengan mak ayah. Jadi gitu. Kena faham molek. Masa dia adalah kita nak berkhidmat untuk dia. Antaranya. Cuma sikit lagi. Jadi kalau ayah dengan mitok, walaupun kaya dah dia tak bawa keluar, anak dia kata kedekut ayah. Tak boleh. Wajib atas anak bawa keluar. Dan kalaulah mak tua dengan ayah tua, anak natu boleh bayar tapi wajib kena minta izin dulu. Kalau anak hilang, anak tu di bawah tanggungan kita lagi, baru umur 7 tahun contohnya, hilang. Tak jumpa cari. Lepas pada tu, jika hak ni kena ingat siapa-siapa ada anak cucu kena jaga molek. Dalam kereta jangan pakai tinggal gitu je nak pergi beli tu ke pasar ke, dok kuci tu. Orang ramai sangat, mudah sangat curi baby. Jadi kalau selagi kita yakin bahawa anak yang hilang tu masih hidup, maka wajib bayar zakat fitrah pada dia. Ni. Hak tu kita kata detail. Kalau kita itu minggu depan kita sambung ulang balik sikit hak tentang anak yang baru lahir, anak yang yatim, yang kematian mak, kematian ayah. Jadi gitulah pukul 12.30 dah ni. InsyaAllah alhamdulillah kita boleh teruskan pengajian kita. InsyaAllah minggu depan baru kita boleh masuk pengajian kita dalam kitab Muqaddimatul Ibadah dengan kitab Muhimmah. Ada soalan? Ada soalan tak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillah min taqabbal ya karim.